Kerana bila lampu merah kita tengok kenderaan tak ada. Nombor tu 120 saat lagi. Kiri kanan depan tak ada kereta. Apa yang akan kita lakukan? Tunggu kiraan itu berakhir atau tak ada kenderaan? Pukul 2 pagi tak ada satu umat pun masa tu. Tak ada lembu seekor tepi tu. Pandang, kau nak langgar ke tak? Kau nak langgar ke tak? Saya nak tanya, kita akan terus jalan atau tunggu? Tengok. Ini sah migration. Yang tepuk tangan tadi mana? Kita akan tunggu sebab peraturan. Sebab hidup kita ni ada peraturan. Nabi Muhammad pernah sebut, pada non-Muslim boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa masuk penjara? Ada peraturan, ada undang-undang. Bak kata Buya Hamka. Dia sebut apa? Buya Hamka beritahu, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kau tak cakap, aku tahu benda tu betul. Nah, tapi betul. Kalau dia siap ni apa dia sibuk pun tak tahu. Jadi apa beza kita dengan dia? Sebab kerja kita ada peraturan, kan? Kadang-kadang kecewa tengok pejabat awam. Saya dah tengok dah banyak pejabat macam tu, tak kecuali immigration, tempat lain. Masuk pejabat bukan tu buat kerja lepas punch card. Sekarang dah canggih, semua pakai thumbprint, kan? Mana ada pakai ni lagi nah? Ada. Kita tukar tajuk lain lah. Untuk makluman pada yang masih pakai itu, saya nak maklumkan kita dah berada pada tahun 2022. Ini live tau, satu dunia dengar. Korang masih lagi pakai, tapi itu bagus sebenarnya nak ikutkan. Thumbprint yang kalau pakai yang ni, kalau yang punch card pakai ni, dia mesra alam. Dia silaturahim. Siapa lagi? Confirm dia datang confirm datang. Dia datang tak? Oh dia datang. Dia datang pelapang. Itu yang banyak keadaan jasad dah, roh dah sampai, jasad belum tiba. Kan? Sebenarnya punch card ni menyebabkan tekanan pada staff. Staff tahulah dia nak kerja, hari-hari dia akan datang kerja. Tak boleh ke kita fleksi sikit? Kita hapuskan punch card ni. Yang paling tertekan punch card ni umum-umum. Pagi-pagi bekerja-kerja, bergaduh dengan anak. Punch card punya hal. Lepas ni kita pakai buku kehadiran macam dulu. Zakaria bin Syakban 7.30 pagi sign. Macam tu. Kemudian Tuan Jafri bin Nembok Taha sama seperti di atas. Macam tu. Kan. Lepas tu semua SDA. Bila audit luar datang, bagus serentak sampai semua. Macam kau pegang tangan rasa sama sampai semua, kan? Tak, sebenarnya nak bagi, memang tekanan kena ada. Kita pressure nak datang sebab punch card. Kalau tak nak punch card, simple je, berhenti. Itulah yang saya buat.